Hai semua, hari ni saya nak kongsikan satu resipi pencuci mulut yang mudah dan cantik, puding bandung santan. Di dalam mangkuk, masukkan susu cair, kuning telur dan santan. Pukul hingga sebati dan berbuih. Bila dah berbuih, boleh masukkan esen vanila dan kacang sekejap. Ketepikan. Di dalam periuk, masukkan air, gula dan serbuk agar-agar. Kacau sebati, kemudian baru hidupkan api dengan perlahan. Seterusnya, masukkan gula batu dan sirap ros. Kacau sampai mendidih. Kita letak gula batu sebab nak puding kita jadi lebih cantik dan licin. Sekarang, masukkan campuran susu cair dan telur tadi. Kacau tanpa henti sampai mendidih. Kita nak elakkan adunan kita jadi berketul. Bila dah mendidih kali kedua, tutup api dan masukkan sedikit garam. Kacau dalam lebih kurang 5 minit. Tapiskan adunan, kemudian boleh tuang ke dalam acuan. Saya guna acuan ros. Anda boleh je guna apa-apa acuan yang ada kat rumah. Kalau nak letak dalam loyang pun boleh. Sejukkan seketika pada suhu bilik, kemudian masukkan ke dalam peti sejuk selama 4 hingga 5 jam. Okey, dah siap puding bandung santan kita. Makan sejuk-sejuk memang layan. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.